Okay, hi, happy trading guys. Jumpa lagi kita pada video kali ini untuk tajuk yang seterusnya. Okay, so pada video kali ini kita akan berkongsi tentang first time login CQG. Untuk part ni trader-trader FCPO wajib tahulah. Tambah-tambah pula yang orang kata yang tengah trade tu, sebab kita ada banyak apps trading platform. Jadi CQG ni adalah yang the highest lah, orang kata yang paling advance. Jadi hari ni saya akan share untuk macam mana nak login dan step-step yang seterusnya. Okey, pertama sekali, ramai juga yang kita lihat kat sini trader ni, dia sebenarnya dia bukan gagal sebab dia tak pandai chart apa semua tahu, tapi sebab dia salah setting CQG dari awal. Jadi bila data tu lambat, chart tak betul, kontrak salah pilih, semua ni dia akan jadi ada delay dalam charting dia. So dalam video kali ni saya akan tunjukkan cara nak setting first time login dengan betul, step by step, khas untuk trader FCPO Malaysia. Jadi sebelum kita masuk dalam setting ni, kita kena kenal dulu CQG ni apa benda. CQG ni adalah platform profesional yang digunakan oleh trader futures di seluruh dunia. Kenapa CQG ni digunakan? Sebenarnya CQG ni digunakan sebab paparan harga FCPO adalah secara live. Kemudian bila kita lihat chart dan volume tu, kita dapat lihat dengan lebih sempurna. Manakala untuk entry dan exit position dia pula very orang kata futures tu sangat menarik. Kemudian jadi mudah untuk kita nak uruskan risiko stop loss dan TP. Yang mana stop loss dan TP ni kita boleh setting secara automatik. Termasuklah kita juga boleh setting untuk trailing stop. Jadi setting untuk CQG ni kalau salah dari awal, analisis yang cantik pun akan jadi bermasalah lah. Okey, so permulaan dia macam mana kita nak login first time untuk app CQG ni. First kali kita kena tahu, kita kena dapatkan login ID dan password dari broker terlebih dahulu. Contohnya sekiranya anda mendaftar di bawah RHV Investment Alostar. So dekat sini anda boleh pilih selepas dah dapat number account trading tu, anda boleh pilih sama ada nak guna AYERS, GTS, QST ataupun FCQG. Tapi biasanya trader-trader yang pelanggan-pelanggan yang inginkan maksimum orang kata performance akan memilih CQG. Jadi dapatkan detail tersebut terlebih dahulu. Jadi yang kedua, perlukan internet yang lebih stabil. Dekat sini dia perlukan internet yang lebih stabil. Dan antara peranti yang bersesuaian untuk kita nak orang kata nak ambil, nak guna platform ni, kita boleh guna. Contohnya kat sini kita boleh gunakan peranti dia. Kita boleh gunakan iPhone, Android atau desktop. Pastikan aplikasi CQG tersebut adalah version terkini. So kalau anda baru, jangan risau, boleh rujuk dengan perunding ataupun ejen ataupun dealer yang bertugas. Jadi dia akan bantulah. Okey, seterusnya macam mana kita nak masuk? Ni part yang best ni. Okey, first kali kita akan pergi ke bahagian Google. So bila kita masuk kat Google ni, kita terus type CQG Desktop. Type CQG Desktop, kemudian dia akan keluarlah satu pilihan macam ni. Kita boleh pilih untuk CQG Desktop dekat atas ni. Okey, so kita pilih yang ni. Okey, kemudian dia akan keluar satu pop-up macam ni. Akan ada nombor ID, akan masukkan password, masukkan username lah. So biasanya macam username ni ikut kepada email yang anda dapat nanti. So bila kita dah masuk username, kita masukkan password, kita tekan log on. Tapi before that, nak tekan log on tu nanti, untuk yang pertama sekali dia akan linkkan kita ke dalam website. Boleh rujuk video yang ada di satu lagi tu, macam mana kita nak first time login. Macam yang ni kita
kita dah ada first time login, so kita nak login untuk ke bahagian ni. Jadi bila kita dah dapat benda ni, dia akan minta one time password. One time password ni kita akan ambil daripada generator key tu, ataupun authenticator tu. Okey, kita type dekat sini. Contoh saya punya ni sini. Okey, so bila kita dah masuk 6 key tu, kita tekan log on. So bila kau log on, kat sini nampak password will expired ni, maksudnya kita kena tukarkan password lah untuk setiap sebulan. Okey, so kita pun dah masuk ke dalam terminal platform CQG window. Jadi dekat sini dia akan automatic lah melinkkan kita ni dengan broker ataupun FCM yang betul. Okey, sepada masuk semua tu penting lah. Okey, next, pastikan broker yang kita pilih tu betul. Salah pilih nanti dia tak keluar lah, dia tak boleh trade. Jadi bila kita dah berjaya buat login, dia akan nampak interface utama CQG macam kita lihat sekarang ni. So harga belum keluar tu normal lah, dia akan kosong macam ni. Jadi setting macam ni, kita nak setting first kali. Okey, first kali bila kita lihat dekat bahagian bawah ni. Okey, bila kita lihat kat bahagian bawah ni, ini adalah contract, searching contract. So kita boleh klik kat bawah ni, contoh MPOH berapa sekarang. Macam sekarang MPOH 26. MPOH ni untuk kontrak March lah. Jadi kita akan klik kat sini MPOH March 26 ni. Okey, lepas tu tekan enter. So bila kita tekan enter ni, dia akan tekan ni. Okey, dia akan keluar chatting macam ni. So chatting macam ni adalah chatting untuk MPOH March. Okey. Okey, so kita dah keluar macam ni. Jadi pastikan harga yang kita lihat tu bergerak, dia ada movement dekat tepi ni. Dia ada pergerakan dekat tepi ni. Kalau kontrak tu dia kena sentiasa akan berubah-ubah, jadi kita kena rujuk dengan kita punya dealer. Okey, so bila dia ada price ni bergerak-gerak macam malam ni, memang market tutup lah sebab esok adalah hari Sabtu. Jadi dia tak ada lah buat pergerakan sebab trading day dia tu dah habis. Okey, jadi kita tak nampak kat sini. Okey, so kalau dia tak bergerak tu bermakna antara dua lah, macam esok cuti ataupun memang anda tersilap. Jadi boleh rujuk. Okey, so kemudian kita boleh lihat dekat sini time zone. Time zone pun penting juga. Time zone ni biasanya kita kena linkkan dengan device kita. Contoh komputer kita, handphone kita, mestilah mengikut time zone yang tepat, iaitu Malaysia atau Singapore time. Jadi bila kita ada setting yang tepat tadi, barulah dia punya sesi pagi petang akan align dengan Bursa Malaysia. Okey, seterusnya set minimum chart default. Chart default ni maksudnya candlestick. So candlestick ni dia akan jadi chart default. Chart default ni kat sini. Okey, kita tengok kat sini ada 1 minute, M5, M10, M50. Bila kita tukar, nampak tak, dia akan tukar dia punya charting. Charting ni maksudnya candle tu akan berubah lah. Kalau tak faham apa tu candle charting tu, boleh tonton video-video seterusnya lepas ni. So boleh je subscribe dulu sebelum hilang daripada mata kan. Okey, so pastikan jangan guna ni lah, volume tu dia kena macam biasalah, nak on boleh, tak on pun boleh. So jangan guna terlalu banyak indikator, fahamkan dulu macam mana price ni bergerak. Okey, so seterusnya kita dah tahu dah kat sini, kita dah ada login, kita dah ada code. Okey, so jangan silap lah, ada bila kita dah login dekat account real ni, kita pergi tekan trading live ni, tanpa ada buat analisis. Jadi bila kita tekan, automatik tu akan ada order yang masuk. Jadi boleh menyebabkan kerugian. Apa benda yang kita perlu tahu lagi untuk part kali ni? Okey, untuk part kali ni kita kena tahu apa kesilapan biasanya yang trader baru ni orang kata lakukan selalunya lah. Okey, selalunya. Okey, biasanya kalau kita tengok kat sini, biasanya trader yang baru ni dia login tu tapi dia tak semak data. Maknanya kontrak yang ada dekat dalam dia punya CQG tu tak match dengan waktu tersebut. Dia ambil kontrak yang dah nak expire, yang dah lama. Jadi dia punya candles dengan price tu akan ada delay. Kemudian dia salah pilih broker, contohnya kalau kat sini kan, tapi tak ada hal lah isu tu. Sebab apa, kita dah memang username tu akan terus link dengan kita punya data.
Lepas tu tak set time zone. Maksudnya device tu dia tak ada perfect calibrate time zone. Dia kena check dulu yang tu. Lepas tu terus straight tanpa test chart. Maksudnya dia tak tengok dah chart tu ke mana, macam mana naik ke turun ke. Dia tak faham sangat. Tiba-tiba aku dah boleh trade ni, dah ada account, dah ada duit dalam tu kan, ada modal lah, tekan je lah buy sell lah. Lepas tu lagi yang last kali, terlalu banyak indikator. Ini pun menjadi masalah juga. Indikator ni kadang-kadang kita tak tahu pun nak tengok yang mana satu, yang mana yang delay punya indi, futures punya indi. Itu terpulang lah kalau nak menggunakan indikator. Tapi sejujurnya dalam saya punya technical trading analysis ni memang no indicator, memang naked chart lah, kita guna naked chart. Okey, so jadi lebih mudah untuk newbie ni nak memahami kaedah nak buat analisis tanpa perlu memeningkan kepala dan ambil masa yang terlalu lama. Jadi CQG tool ni kalau kita tak faham, dia akan jadi salah, jadi orang kata problem lah. Dan so kita tak boleh nak salahkan market. Okey, so benda yang kita akan explain lagi, kita akan share lagi, berkongsi lagi selepas habis video ni. Kita akan ada lagi banyak lagi tajuk-tajuk yang menarik. Antaranya memfokuskan kepada setting-setting yang ada dalam app ni dengan lebih detail. Contohnya kalau tengok dekat playlist nanti, dia akan ada dah playlist saya tu, dia ada dah macam mana nak menggunakan trend line kat sini kan, macam mana nak gunakan horizontal, macam mana nak guna Fibo, macam mana nak guna text box kat tepi ni. Kalau tak nampak ni, saya highlight sekali ni. Ni macam mana nak gunakan rectangle, macam mana nak gunakan ni. Saya akan buatkan video tersebut untuk memudahkan korang dapat memahami kaedah nak guna CQG ni. Jadi tak adalah tekan sana tekan sini kan, jadi melambatkan proses kemahiran. So video yang saya nak share selepas ini adalah berkenaan dengan cara nak add contract. Lepas tu kita nak check kontrak tersebut kan, macam mana perlu kontrak tu kena check ke tak, kena check juga. Lepas tu kita kena tengok apa lagi yang kita nak dapatkan. Orang kata sebelum nak trade ni kena tahu, jangan main tekan je kan, tengok ni tekan. Jadi benda tu akan masalah. Okey, so saya rasa tak banyak lah untuk video pengenalan kali ni. Cara yang kita kata tajuk cara nak login ni, sebab of course lah tajuk pun nak login kan. So first time login ni biasalah benda yang kita kata, walaupun nampak simple, nampak mudah bagi saya, tapi untuk trader-trader baru memang hard lah. Sebab saya pernah mengalami situasi tersebut. We lost at the moment. Macam mana nak buat ni, macam mana nak masuk ni, apa nak tekan ni. Benda tu ada jadi tertanya-tanya. Tambahan pula jika kita buka account tu di bawah orang yang tak boleh nak bantu guide. So don't worry, no problem. Benda tu saya dah sediakan video, jadi korang just tinggal tekan button subscribe. Kemudian kalau ada kawan-kawan rakan-rakan trader tu, jangan lupa lah share link yang kata YouTube channel saya ni. InsyaAllah benda-benda yang saya berikan ni memang semua percuma, no hidden agenda apa semua. Kita nak bagi yang terbaik untuk penduduk Malaysia khususnya, yang kata benda ni tak ramai orang tahu. Hanya orang-orang yang dalam level-level tertentu saja yang akan tahu benda ni. Sebab tu info dia tu agak terhad. Kalau kita searching kat ni pun terhad, dia tak terlalu wide sangat. Okey, so sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy trading.